berperang beratus tahun mempertahankan tanah ini. Kita terima rakan-rakan yang datang daripada jauh untuk jadi rakyat negara ini. Kita berperang beratus tahun mempertahankan tanah ini. 446 tahun dijajah tanah Melayu ini. Tiap-tiap kali datang penjajah, kitalah yang berperang untuk menghalau penjajah keluar. Di Kedah ada perang musuh bisik. Sekarang ini telah berusia 200 tahun perang tu. 1821, 1842. 200 tahun dah. Kota Kuala Kedah, tempat bersemayam Tuanku Sultan, pusat pemerintahan Kedah pada masa itu. Dalam kota tu ada 30,000 orang. Hari berlakunya perang musuh bisik. Mari anak Siam Raja Ligor, kononnya nak pinjam berat. Hari itu Raja pergi melawan kota Kuala Muda. Mana Kedah ni negeri bendang. Masa itu sedang dibina terusan untuk pengairan sawah padi. Raja pergi melawan. Di dalam kota diadakan kenduri, kahwin anak Lasmana dengan bendahara. Hari anak Raja siap main nak minta beras. Buka kota, panggil masuk. Rupa-rupanya dah kepung tuan-tuan kota Kuala Kedah tu. Siam kepung. Berlakulah perang atas kebaikan, keikhlasan kita nak tolong. Mereka kata mereka kebuluran. Maka berlaku perang. Orang tak ready dia bakal kenui. Orang Kedah makan kuning yang tak tahu siang 3 bandingkan tu ayun. Kalau lari lah. Orang kata buat senjata apa? Daripada 30,000 penghuni kota lari dengan 6,000. Hal lain semua mati. Apa yang dibuat kepada orang Melayu yang pertahankan tanah pada masa itu, yang mengandung di belah perut, perempuan disuruh mencakung atas anak pokok bakau. Tahu pokok bakau? Pokok bakau ni dia tumbuh tajam. Ham cakung dah tu, bakau tembus menyular. Yang mengandung di belah perut ambil anak tahu ke bawah. Sampai Cyril Osborne kata, penulis Inggeris, dia kata kita orang Inggeris patut jadi bangsa pertama yang menghormati bangsa Melayu, yang mempertahankan tanah air mereka. Berbanding perang di India, orang India pada masa dulu biasa perang. Cyril Osborne ni biasa bertugas dengan British di India dan di tanah Melayu. Dia kata bangsa tu di sana lepas ditakluk, dijajah, dia cium tangan penjajah. Berbanding dengan orang Melayu yang berperang dengan siap 1821, 1842. Orang British patut jadi bangsa pertama yang menghormati bangsa Melayu atas semangat perjuangan untuk pertahankan tanah air mereka. Itu hebatnya orang Melayu. Dan kita orang baik-baik. Lepas masuk 1.9 juta orang dibawa masuk oleh Inggeris, kerja di Lombok, kerja di ladang. Tahun 56 British bagi syarat tunggu, kalau tak mau terima mereka ni jadi rakyat negara ni, tak mau bagi kerakyatan, kena hantar mereka balik. Nak hantar orang mana tuan-tuan? 2 juta orang. Berapa kapal? Berapa tongkang? Tak mungkin terjadi. Hantar balik. Maka dirunding dan dibincang dan diputuskanlah, diberi kerakyatan kepada orang yang masuk. Kemudian 2 juta orang tu
Tak ada siapa pun yang dihantar balik. Dengan persetujuan-persetujuan yang dirundingkan, antaranya kontrak sosial, setuju tentang hak istimewa orang Melayu, setuju tentang bahasa Melayu, setuju tentang agama Islam. Hak Melayu macam-macam ni tuan-tuan, hak istimewa ni kena terima, kena bersetuju. Tak boleh tikai, hak ni tak boleh. Agama Islam tak boleh tikai, kena terima. Bahasa Melayu, bahasa rasmi, bahasa kebangsaan kena terima, tak boleh tikai. Jangan sentuh. Maka hiduplah kita dengan aman damai. Sehinggalah tahun 90-an, tahun 2000, beranilah parti-parti politik demi capai kuasa mula pam semangat perkauman di kalangan bukan Melayu. Oh, kalau tak sokong DAP, nasib orang Cina akan terjejas di negara ini. Tengok hak istimewa Melayu tak patut ada, kita patut hak sama rata. DAP pejuang hak sama rata semua rakyat. Bahasa mana kerti cakap Melayu sangat paling tuan-tuan. Orang duduk dalam CA, duduk dalam gerakan ni boleh terima. Duduk dalam DAP cakap orang putih, cakap Cina. Walaupun ahli DAP tu ada orang India, dia pun cakap Cina. Tebalnya sifat perkauman rasism dalam DAP. Tapi dia kata kat kita, dia kata kita perkauman, dia yang buat kerja tu, dia tuduh kita. Ini bahaya DAP tuan-tuan. Selama DAP dalam PH, kewajipan seluruh rakyat Malaysia menolak DAP, menolak Pakatan Harapan. Boleh tuan-tuan? Nak hidup aman di Malaysia, nak hidup harmoni, saling hormat menghormati, jangan ada DAP di negara ini. Selama ada orang bergayut dengan DAP, dapat kuasa kerana DAP, jadi Perdana Menteri kerana DAP, jadi Menteri kerana DAP, semua orang ni pun tak boleh pakai. Betul? Walaupun DAP tu cakap Jawa, jangan